Tapi akhirnya perjuangan itu akan menemukan kita kembali. Ya. We can never split. Dalam direction perjuangan itu, saya rasa ianya akan kembali. Tapi kalau dah perjuangan itu sama, do we need two parties untuk kepentingan yang sama? Ya. Itu maksudnya. Ya. Jadi sebab itu saya setuju, yakin ianya akan kembali. Kalau soalan akhir saya nak sambung yang itu juga, sebab bercakap jangka panjang lebih lama, jangka masa yang lebih lama. Tok Sri tadi cakap soal kepimpinan perlu menurunkan ego. Tapi tidakkah Datuk Sri merasakan bukan sekadar pemimpin tertentu kena turunkan ego, tapi pemimpin tertentu kena tidak ada sebelum sebarang percantuman tu boleh berlaku, dan tanpa menamakan mana-mana pemimpin. Saya rasa dalam Bersatu dalam UMNO ada saja yang memang tak boleh dah semeja. Maka adakah generasi Datuk Sri ataupun generasi lebih muda dalam Bersatu dalam UMNO tu yang boleh sampai kepada matlamat ataupun impian yang disebut tu? Dia begini, Syarif.